Kau tak rasa bodoh ke nak hire digital marketer ni untuk buat kerja ni? Yang kau sebenarnya sendiri boleh buat kan? Tapi serius lah, benda ni sebenarnya adalah 3 klik je. Tapi kau sanggup bayar orang beribu-ribu ringgit sebab takut untuk tekan button. So sekarang ni kalau kau guna GMV Max, sistem AI yang TikTok sendiri tu dah cipta untuk bantu peniaga untuk naikkan jualan diorang, kau tak perlu lagi dah nak upah orang semata-mata nak buat ads. Dia sebenarnya literally ada 3 step je. Nombor 1, kau kena pilih produk. Nombor 2, kau kena letak budget. Dan nombor 3 adalah letak ROI target. 3 klik je dan terus siap. So GMV Max ni dia bukan benda baru lah. Dia dah guna AI recommendation lah untuk baca data performance kan, untuk tahu audience punya interest dan auto adjust iklan kau ikut behavior user. So maknanya kau tak payah lagi lah nak pandai guna ads pun kan. Sistem tu dah buat semua benda tu basic untuk kau. So kau senang faham, kau boleh buat sendiri kan. Tapi yang aku kisah sebenarnya, ramai yang masih juga bayar orang lain untuk buat benda yang AI ni dah boleh buat kan. So lepas tu bila tak ada sale, tak ada hasil dan terus nak salahkan konten. Padahal masalah simple je, kau boleh outsource kerja yang sepatutnya boleh buat dalam masa 2 minit. So yang lagi kelakar untuk aku adalah ada yang marketer ni charge sampai 300 ke 500 ringgit semata-mata nak set up GMV Max ni. Padahal dia pun belajar daripada YouTube kan, sama macam kau kan. Dia tengok satu tutorial dan dia terus buat servis untuk orang-orang macam kau. Dan kau pun percaya sebab takut tengok dashboard TikTok ads tu kan. So bro, pada pandangan aku, kalau kau betul-betul nak bayar orang, bayar untuk benda yang memang tak boleh nak replicate. Contoh macam data kan, kau buat A/B testing, analyze CTR, conversion rate, audience overlap dan sebagainya. Yang tu memang kerja pakai otak kan. Tapi GMV Max ni untuk aku dia kerja pakai jari je lah. So sekarang ni semua ilmu dalam poket kau je sebenarnya. Ada Google, TikTok, YouTube. Semua ajar benda-benda ni free je. Kalau kau tak tahu, janganlah jadikan benda tu alasan kan. Zaman ni bukan zaman siapa yang paling pandai, tapi siapa yang paling rajin nak explore. Kau nak bisnes kau maju tapi nak shortcut, kau nak income naik tapi takut nak tekan button, bro, bukan orang lain yang rugi. Kau sendiri yang bagi duit free kat orang lain. So aku nak hari ni kau bangun, kau handle sendiri benda tu, belajar. Bila kau tahu selok-belok marketing dan sistem ni, engkau bukan saja jimat duit, boleh jadi orang lain bayar kau nanti.